Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di dalam siri belajar SketchUp untuk beginner. Baik, untuk video kali ini saya akan fokus kepada dua tools dulu, iaitu lines dengan rectangle. Baik, seperti yang nampak di paparan skrin anda sekarang adalah aplikasi SketchUp mana dibuka. Untuk buat line ni kita ada dua cara. Sama ada kita pilih dekat icon dekat tray atas ni yang ada gambar pensil, ataupun tray belah kiri yang ada gambar pensil, sama juga. Dua-dua ni sama Okey, satu cara adalah menggunakan shortcut. Okey, shortcut untuk line adalah dengan menekan di keyboard huruf L. Okey. Bila tekan huruf L, dia akan tukar kepada ikon pensil. Okey. Untuk nak cancel command macam biasa, tekan space bar. Jadi dia akan kembali kepada ikon pick. Okey. Sekali lagi tekan L. Kemudian kita nak buat cube ni Cube ni saiz dia 1000 mm darab 1000 mm. Kalau daripada plan, okey, ini plan dia 1000 mm darab 1000 mm. Kemudian tingginya adalah 1000 mm juga. Untuk video sebelum ni kan saya dah ajar macam mana pentingnya untuk kita memahami konsep aksis. So untuk video kali ni saya akan tunjuk macam mana kita menggunakan tools dengan mengaplikasikan konsep aksis yang kita dah belajar sebelum ni. Baik, mula-mula kita kena buat tapak ataupun plan untuk cube ni lah. Okey. Yang pertama, cara nak buat adalah anda klik sekali. Okey, lepas. Kemudian gerakkan ke depan lah kalau ikutkan ni. Okey. Sekali lagi. Klik, gerak ke depan. Okey, caranya kita untuk lockkan aksis kita ni dengan menggunakan command kiri. Okey. Kiri, make sure dia highlight. Kemudian gerakkan dia dan masukkan nilai 1000. Okey, tekan di keyboard anda 1000. Kalau anda perasan di sebelah kanan bawah ada tulis length kat sini. Nampak tak length? Length ni kita boleh masukkan Okey, sekali lagi 1000. Nampak tak dia ada berubah? Tekan enter di keyboard. Okey, siap yang pertama. Kemudian kita nak gerak ke kanan. Buat benda yang sama juga, lock axis kita dengan menggunakan button arrow kanan. Okey. Kemudian masukkan sama juga, gerakkan dan masukkan nilai 1000, enter. Kemudian gerakkan ke belakang, gunakan command arrow kiri. Okey, untuk lock, masukkan nilai 1000, enter. Dan yang terakhir kita lengkapkan bentuk petak ni, snap pada hujung dan tutupkan dia. Okey, nampak tak? So bila kita dah tutup ni, dia akan jadi surface Kalau kita klik, dia akan jadi titik-titik macam ni, maksudnya surface yang diselect lah. Okey. Kalau macam ni, biru ni maksudnya kita select line yang color biru ni lah. Okey. So jadi satu petak. Kemudian langkah kedua adalah dengan menaikkan ataupun memasukkan nilai tinggi. Okey. Untuk di sini, untuk kita punya training ni, kita masukkan nilai sama juga 1000. Baik. Kembali kepada command yang sama, L. Okey. Kemudian tekan kepada endpoint kat sini. Lock dengan button arrow atas. Okey. Okey, lock. Nampak dia tak boleh pergi mana. Dia hanya pergi atas dan bawah aja. Kemudian masukkan nilai 1000. Enter. Okey, kemudian untuk yang lain-lainnya, buat benda yang sama. Tekan L, lock. Tekan 1000. Enter. Ni pun tekan 1000, lock. Tekan 1000. Enter. Last. Tekan naik atas, lock. Tekan 1000. Enter. Jadi untuk melengkapkan, sekarang dia tak ada surface lagi kat sini. Sebab dia tak
tak ada permukaan yang tertutup. Surface ni akan jadi bila line-line bersambung menjadi satu permukaan yang tertutup. Okay. So, kita sambung, tekan L, pick satu point, tutup dia. Pick satu point, tutup. Okay. Satu point sini, tutup. Satu point sini, tutup. Okay. Mungkin anda akan tanya kenapa tak sama, ini color putih, ini color biru. Untuk yang ni jangan risau Kalau anda nak dapatkan color putih macam ni, anda hanya perlu buat pilih permukaan, right click, reverse faces. Okay. Right click, reverse faces. Kalau nak select banyak-banyak, contoh 1, 2, 3, tekan shift. Okay, tekan shift, nampak ada tambah tu. Dan pilih permukaan 1. Kemudian orbit ke dia, pilih satu lagi, 1, orbit lagi. Ni dah pilih right click, reverse faces. Okay, jadi. So, siaplah cube kita. Okay. Ini adalah cara basic lah kita nak memahami pen tools. Dia ada cara lebih ringkas lah. Cuma saya buat ni supaya anda faham apa potensi tools lain ni boleh buat. Okay. The next is rectangle. Ni pun sama, ada dua cara. Boleh pilih dekat icon ke atas ataupun kiri ni, rectangle. So kalau macam ni dia gambar rectangle, kita pilih rectangle. Atau dekat command keyboard kita buat shortcut, kita tekan R. Kan? Tekan R, dia akan keluar simbol macam ni lah, petak macam ni. So sama juga, klik dekat permukaan sini, kat permukaan bawah ni, kan? Lepas tu gerakkan mouse. Okay? Gerakkan mouse. Ni cara lagi senang kalau nak buat petak. Nak buat kotak ni. Masuk saja nilai 1000, koma ni adalah simbolik kepada darab. 1000, enter. Dah jadi. So ini tak perlu lagi kita nak buat macam tadi, satu buat line kan. So ini adalah cara yang lebih mudah. Kemudian pull dia, kita boleh pakai command dua cara, sama ada dekat sini push pull, ataupun kita pakai command P. Kemudian tekan control make sure ada tambah sekali lagi, control, tekan pada permukaan, tekan sekali, tarik ke atas, masukkan nilai 1000, enter. Dah siap kita punya kotak. Okey, baik. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap siri ini bermanfaat kepada anda semua. Dan jumpa lagi kita pada siri yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.